Oh ya, memang garang kenyataan ini, dan bila saya tengok kenyataan keluar oleh Presiden salah sebuah pertubuhan pelancongan, MITA, saya tak pernah dengar pun, tapi garang kenyataan itu. Kalau nak paksa Menteri Pelancongan letak jawatan, tanya saya dulu. Hebat bunyi tu. Kenyataan garang ini berkait dengan dua YB dia di Melaka, Akmal Saleh dan Mas Emirati, yang cuba memaksa Menteri Pelancongan Tiong mengambil tanggungjawab kerana dalam aktiviti Kementerian Pelancongan disediakan minuman keras, arak lah lebih kurang bunyinya. Presiden MITA ni dakwa tak logik nak memisahkan minuman keras dengan pelancongan. Saya tak tahu di mana logiknya kenyataan ini, tapi heran juga kat mana dia tinggal selama ini. Dan Presiden MITA ni dakwa lagi Kementerian Pelancongan patut tarik balik segala pertolongan perbelanjaan yang diberikan untuk menyambut Tahun Melawat Melaka 2026. Gamaknya duit tu datang dari mana ya? Daripada agensi pelancongan ataupun persatuan pelancongan seperti MITA gamaknya.